berada di Putrajaya, sempena dengan himpunan Mega Basikal Lipat Kebangsaan 4.0. Inilah baju rasmi kita untuk tahun ni. Okey, semalam kita dah collect kit. Saya dah tengok dalam dia. Semalam saya lupa nak review. Okey, kita dapat lanyard himpunan Mega Basikal Lipat. Oh, cantik ni, boleh buat kerja. Dan juga ni dia nombor kita lah, nombor cabutan bertuah. Kita ada wristband kuning ni. So kena pakai untuk collect medal dengan makanan. Nanti masa dah lepas kayu kita dapat medal. Semoga tahun ni dapatlah cabutan bertuah dengan nombor yang cantik. Okey, jom. Kawan-kawan kita pun dah bergerak ke starting point. Enjoy kemeriahan himpunan Mega Basikal Lipat Kebangsaan 4.0. Forever right, gang. Saya nak anggap saya tak pernah kayu dekat Putrajaya lah. Saya nak enjoy kayuhan kali ni. Jarang kayu kan. So bila dapat kayu macam ni, enjoy. Assalamualaikum bang. Baik. Papa Roger. Meriah. Abang Muda kita. Saran kepada kepada YouTuber Encik Jazwan Basikal Lipat. Saya harap ni menang. Ada persaingan. Ni awal maskot. Lama tak jumpa. Dah berubah. Dan kalah semalam bola jadi macam ni saya. Kita punya tema tahun ni tak ada tema spesifik, tapi kita nak diorang dress to impress. Untuk kategori lelaki, perempuan dan kumpulan ada hadiah special untuk diorang. Tunggu. So dalam video ni nanti korang nampak ada yang pakai baju kostum. Lama tak jumpa Bun. Kami nak konten anda. Kayu nak pakai kostum. Kelang coach. Kelang memang macam ni. Simple je. Paman. Paling mantap. Ya. Paman atau wakil ni. Dia siap mandi bunga Pukul 5 pagi je mandi bunga. Okey, so kita nak collect makanan. Kita ada nasi lemak pagi ni. Oh, nasi lemak. Dari Pantai Timur. Kuantan. Pahang Fortis. Berapa kosong? Berapa orang ke? Aman, belakang. Hari ni kita pakai tema apa? Dia ni light blue. Nampak muda. Diskaun 10 tahun. Dubib. Alhamdulillah. Oh, lawa. Gas Singapura datang. Meriah. Pink color. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya pada pagi ini kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat-Mu yang telah mengizinkan kami untuk bersama dalam himpunan Mega Basikal Lipat Kebangsaan 2023 ini. Kita kacau sikit. Cik ada atas. Lama. My brother. Hampir tak kenal. Kayuhan 20 km bermula. Cuaca cantik pagi ni. Okey, kepada semua peserta, selamat berkayu, enjoy the ride. Selamat datang geng Basikal Lipat di Putrajaya. Thank you. Selamat datang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Abang Jazlan. Sahabat Singapura kita. Setiap tahun wajib hadir. Ni daripada semalam dah kayu ni, dah puas kayu ni. Malam warm up je. Otak masih berkembang. Dia kembang kecut. Okey, so kita berada di baris belakang tak apa, kita enjoy belakang dulu. Jadi kita pergi depan. Okey, akan pergi depan manjang, belakang kita dapat cover. Apa ajaib kita? Saya memperagakan basikal kontrak 3 hari 2 malam. Sebab basikal dia dapat menang dulu masa 1.0 dia dah jual. Dah terpaksa pakai basikal kontrak. Inilah wajib.
Geng-geng jom, penonton jom. Penonton jom, brother. Alamak. Bawa bersatu. Bawa tetap di hati. Yes. Still ada bawa. Saya budak bawa Malaysia juga tau. Kalau dah semua pakai Brompton, siapa nak pakai bawang? Kita lah pakai. Kita event macam ni baru dapat jumpa kawan kan. Awak janganlah tahun sekali keluar video. Jenuh nunggu ha. Ini pun tak tahu bila boleh siap kan. Kan walaupun setahun sekali. Ada lah effort juga. Yes. Yang penting basikal jangan jual. Betul. Before iPhone this. Macam ni lah kita orang buat konten. Sini lah tengok. Ini kalau salah pijak ni jatuh ni. Apa janji kita? Korang stay tune lah video dia. Rasanya dia lagi awal upload daripada Game Basikal Lipat. InsyaAllah. Abang Mus. Sama nampak bang. Ultraman kita. Tolong. 20 km ni okey ke? Takut tak rasa lah. Rasa. Biasa awak 200. Okay, sampai kayu ni kita berzikir lah Pemanggil lah. Zikir lebih sikit. Tak beronton ke nak helmet? Nak dua-dua. Nak tahu dua-dua nombor ni. Kita melalui depan Masjid Putra. Kayuhan Pelancongan. Ada bau kedai lah. Hari ni dapat lagi kot. Oh, ramai yang... Tapi tak tahu lah siapa, bukan saya lah kot. Orang lain kot lah. Saya. Kita bagi kongsi rezeki dengan orang lain pula. Okey, kita bersama Cik Jo. Kita tengok. Alamak, basikal bau kedai. Rezeki ha. Kak Izzah pun lama tak kayu kan. Lama tak kayu. Tak mana dah bawa basikal. Okey, jam. Adakah ni satu hayalan untuk aku? Aduh, kenapa aku jual basikal? Tuan-tuan, ingat dapat basikal jangan jual. Ni ada. Hari ni rasa lega sikit. Bang, willy sikit bang. Kau jangan anak orang ni. Biasa naik basikal boleh willy. Willy orang belakang jatuh. So kalau sana Ultraman yang ni. Patah abang mu dapat pink hari ni. Balik. Hari ni lah raya kita barat kan. Okay, bertambah pasangan polis kita. Siap media. Baiklah. Yes. Kita kayu kali ni agak jauh aja sini. Tahun lepas tak puas kan? Tu lah. Tahun ni dia bagi kita macam ni pula kan. Tahun ni Tuhan bagi kita cuaca cantik tau. Alhamdulillah. Yang belakang kena laju sikit ni. Kotak kita tak apa habis pusing nanti. Best. Yo. Jadi kita berada di grup belakang. Hari ni So, depan. sekarang kita berada di bukan depan, tengah. Wah, penat kejar. Tahun lepas kita kayu, orang kata apa tak acer kan. Hujan pula tu. Hujan tapi enjoy lah, dunia view dia memang best lah time tu. Kau kali ni Putrajaya. Panas. Tercungap. Cuaca cantik dia pagi ni. Cantik. Alhamdulillah. Oh, pagi kita keluar matahari lah. Ramai meriah Vitamin E ni. Ha? Kita tengah serap vitamin E ni. Itulah. Mana ada Spiderman kayu? Dah pencet. Dah pencet. Spiderman kayu basikal guys. Basikal lipat pilihan Spiderman. Yun. Jom. Kita kejar jap. Seberapa yang saya dapat kejar. Kita pergi ke page depan. Kita mengejar grup depan Ramai babe. Rugi lah sampai tak kayu. Ini dia pasangan tandem kita. Yes. Selalu kita jumpa dalam Facebook. Yalah. Hari ni kita jumpa live. Tak bawa anak ke? Tak bawa. Okey. Enjoy kayu. Ya, pasangan tandem kita. Yang tidak asing lagi. Okey bang. Enjoy.
Yes. Komennya. Jadi doakan papa mawa awak dapat hadiah lagi 2 basikal. Siap bawa bendera. Semangat. Dari Kuching guys, dari Kuching. Woo! Ini orang sangat barang rare lah. Ayah. Setahun sekali jumpa lah. Ayah. Ada baik? Ada baik. Yes. Kadang kungfu, kadang kayu. Ampun. Wah, gua. Okey, ni Jeb hari ni punya setup memang Harimau Malaya. Harimau Malaya. Dari atas sampai ke bawah. Suranai 118 Harimau punya lambang. Mebeng. Tengok beg dia. Dia lawan. Ni tengok apa? Ong. Ha? Ong lai ya. Ong. Wah. Lu jumpa saya mesti ong. Wah, jumpa you mesti ong Mesti ong. Wah, ada stiker Canvas sekali lipat Wah, ini mesti ong punya lah. Kawan kita kata jumpa dia ada ong. Harap betul lah dia punya ong. Kita nak dapat hadiah sama-sama tuah. Ong. Dapat hadiah nanti. Thank you. Okey. Oh, kering tekak tahun lepas tak kering tu. Betul lah Jas. Kering tekak. Kali ni kering tekak. Tahun lepas kat Kuantan tak kering langsung. Kan? Tu dia. Lama tak dapat Jas buat video ni. Ini pula tahu lah. Post bila lah. Record lah. So, ni climbing sikit ni Satu rorong. Wow. Udus. Sambil kita tunggu member tengah climbing kat belakang tu. Ya. Basah kat tekak tu. Yang penting saya nak all out kali ni. Sebab tahun sekali kan kayu macam ni kan. Saya nak buat the best lah video ni. Mungkin video ni memakan masa sejam. Harap korang enjoy tengok sampai habis. Kita tapau video untuk setahun punya stok. Tengah kita berhenti ni kita jumpa sahabat kita. Orang Keluang. Keluang ke mana bang? Orang Melayu. Keluang Kampung Melayu. Saya dulu Keluang dekat Felda Ulu Ditung. Ini idola saya ni. Abang Izzat ada komen dekat mana dekat TikTok. Dekat TikTok. Kata bila boleh keluar. Dia tanya bila balik Keluang. Raya je selalu balik Keluang. Ini subscriber Canvas sekali lipat kita. Terima kasih bang. Okey, sama-sama. Support. Walaupun dah jarang kayu. Jalan kayu sekarang Jalan kayu bang. Harap subscriber tak hilang ah. Jadi bang. Jangan sampai bang, jangan sampai. Tengok dari belakang dah kenal lah. Tengok dari depan lagi kenal. Wah, belakang ni ya. Ini bawa family. Ada Jas? Ada. Lama tak nampak. Ini antara laluan yang famous juga lah kalau kayu di Putrajaya. Woi, tak ada marshal jaga. Kosong guys. Saya nak kena kejar yang depan. Akhirnya jangan berhenti. Sekali dia ada problem sikit bunyi. Dia terpaksa naik 4x4. Tu yang tadi settle kejap. Tu yang tertinggal belakang ni. Penat siut. Tekak kering. Ni dia tengah berhenti regroup. Saya nak pergi paling depan. Afai, diorang tengah sembang pasal Afai. Afai, kita tengah dari jauh Afai. Baby. Tadi punya nak kejar orang depan. Udah, tak payahlah kejar. Penat siut. Kami hantar Rosi. Mabruk. Yes. Alhamdulillah. Kejar. Kejar. Kejar kita. Janganlah. Kejar geng Ipoh ni. Geng Ipoh. Alright. Aduh. Kalau naik Bronton laju sikit. Ini bawa apa? Weh, Bawa. pisang tak ada ke? Bawa berat. Pisang aku dia ada. Kejar depan. Okay, kita jumpa geng-geng ni. Ingat tak ada. Ada. Panjang rasa kita mesti datang punya. Tekak kering siut. Dekat dia tu. Okay, so kita berjumpa lah geng-geng walk-walk. Mana banyak lagi walk-walk kat depan tu. Ni kira saya membesar bersama dua ketul ni.
Ni kira junior. Ni senior lah. Bawa Bersama-sama je. bersama. Mam, mana baju Mam? Mana baju himpunan? Belum ambil. Sampai lambat. Semua tengah berhenti rehat kejap. Kita bagi semua rehat dulu. 20 tolak 11, kita ada lagi 9 km. Tidin kata tak puas. Apa ni 11 km dah berhenti lah. Air tak ada. Air tak ada. Pisang pun tak ada. Air tak ada. Rekod. Sebab dia punya tajuk pun perhimpunan. Berkumpul je lah. Himpun lah. Lagi draw ada. Janji lagi draw best. Kita cakap. Mesti. Apa boy? Kita mana Kayuhan setakat ni? Okey, perjalanan lancar. Semua disiplin. Tengok cakap. Semua okey bang. Alright. Semua terbaik ah. Okey. Mantap. So ada lagi berapa kilometer? Ada 2 kilo. 2 kilo lagi. Okey, dah berehat semua. Tenaga dah recharge. Jauh lagi perjalanan kita ni. Dah. Kaji okey, steady. Sedap sampai. Kembali ceria. Tadi naik bukit semua muka barai. Kembali senyum. Wih, ni paling senyum. Jangan lupa upload. Geng-geng Temasek. Okey, jom kita meneruskan Kayuhan. Enjoy. Okey, jom. Ini king podium. Janganlah. Nasib. Rezeki. Apa nasib? Bila dah berehat, regroup, baru dapat jumpa geng-geng yang lain. Geng-geng Lipadis. Yes. Wah, lawa lah bet. Kreatif. Okey, naik bukit ni best. Shot naik bukit ni best. Kenapa dia tak nak gini? Kita tengok siapa yang menolak. Takkan bukit macam ni yang tolak. Steady kak, pidot. Okey. Senyum. Okey, Jas. Lidah kasih keluar lidah. Sok lidah. Simple ni. Pastikan ni lagi steady. Masih boleh. Berat juga. Tekan juga. Lawa. Cek. Alhamdulillah. Okey, semua berjaya. Happy birthday Abandon. Thank you. Birthday boy. Sebagai birthday saya hari ini, saya ucapkan mari bergayuh. Abandon chip Lipadis kita. Woo! Rockers kita. Luncur. Lagi jumpa. Rentak Kayuhan kembali santai. Tadi masing-masing melepaskan geram. Oh, samurai. Oi. Chicken. Hey man, Assalamualaikum. Long time no see. Sedap weh.
Lama tak jumpa abang ha. Kembali kaya bang. Lama bercuti. Jadi. Okay, kita layan bukit lagi. Bukit manja-manja. Manja. Hey guys, watch, like, share. Haus mat. My bro, Jazan. Yeah. Sedih bro. Putrajaya kali ni memang pasal tekak kering bro. Tahun lepas santai Ya. Tahun ni. Rasa nak minum air lagi ni. Tengok. Okay, thank you lah semua memberi laluan kepada kami. Laju. Depan slow balik. Okay, ambil angin. Otai kita. Uncle Ten. Ready uncle. Stop. Wakil stop. Bali kita hari raya Himpunan Mega Basikal Lipat 2025. Oh, tengok depan. Cantik ah. Wow. Wah. Basikal sama. Cantik ah. Habis member kena tolak. Tak apa. Ni momen. Lawa basikal sama. Sama. Cantik. Turun bukit, naik bukit, turun bukit. Begitulah laluan kat Putrajaya ni. Habis-habis bukit. Tak habis-habis. Turun bukit, naik bukit. Oh, pancit weh. Okey bang. Comelnya. Walaupun cuma dalam 20 km je, tapi bila turun naik bukit, benda tu pump jantung kita rasa puas. Sempun. Antiga. Kita ada Uncle Ten, kita ada Antigan. Wow. Otai. Penat shoot. Tekak kering wow. Bronton Johor. Pinky Lady. Saya suka tengok basikal ni. Cantik. Kru kilat je bila matahari memancar. Bang, keluar fotis Keluar fotis. Lawa Honda pun tak tahu apa nama basikal ni. Kita panggil dia basikal Jepun lah. Sebab biasa kati-kati macam ni, kati basikal Jepun. Lawa gambar dia. Akhirnya. Ni pun dia bagi Chan 20 je. Ui, takutnya. Tapi kan, kantoi ke helmet lah. Ada tulis je. Salah bawa helmet dah. Okey. Semakin menghampiri ke garisan penamat. Apa-apa pun tahniah untuk semua yang hadir. Kalau tak kita yang datang, siapa lagi yang datang? Akhirnya semua selamat tiba di garisan penamat. So kita nak collect medal. Tahniah Abang Nunggu. Tahniah Abang Haji. Tahniah Cik. Ya, tahniah. Lama nampak. Alhamdulillah semua berjaya habiskan. Ada juga tadi peserta kita yang tak dapat dengan ada yang crash. Nanti kita maklumkan, kita buat ni lah. Kita buat postmortem. Ada idea baru. Oh, semua senyum. Sebab
apa. Dah dapat medal kan? Tapi member ni cakap tak acer. Tak acer. Memang pun tak acer. Tak acer kan? Putrajaya kan? Banyak sok air. Ini dia peserta kayuhan setahun sekali. Kita nak rasa air tangan King dengan Popiah mana. Mesti sedap air tu. Mesti sedap. Okey, kita ada juga. Cuma ni daging harimau menangis lah. Kalau masa 1.0, 1.0, ramai yang bagi stiker tau. Memang kita kumpul stiker betul-betul. Tak miss ni. Tahun ni macam Tahun tak kurang sikit lah. Tapi kita tetap masih ada daripada Batu Pahat BPI Bodies. Support pengguna Mega Basikal Lipat. Okey, saya Aboy daripada Banting bang. Mewakili Racun Fordis. Base dia Rawang dan ada di Banting juga. Alhamdulillah, kayuhan memang terbaik. Dapat jumpa idola pula jaziran kita. Okay, Lydia, what happened tadi naik Hilux? Separuh kayuhan. Tak sampai separuh pun. Tengoklah, basikal ni bunyi-bunyi. Mungkin dapat basikal baru kot. Okay, basikal Lydia ada macam bunyi-bunyi sikit. So dia tak selesa nak bawa, so dia naik 4x4 lah. Satu bawa cundang. Bawa ni terkejut. Dah lama tak kayuh ramai-ramai macam ni. Ya bang. Basikal pun terkejut tau. Lama tak kayuh, sekali kena kayuh ramai-ramai macam ni. Okay, jom kita collect medal jom. Alamak, lawas sikit tulisan. Buat love. Okay. Oi, podium. Akhirnya gua podium. Wah, lawa medal dia. Walaupun naik Hilux, medal tetap dapat. Oh. Yeay, tunjuk. Bagi kiat medal. Juara Olimpik ni. We are the champion. Okey, tu punca bunyi-bunyi tu adalah bearing. Betul kan Pomen? Didiagnose oleh Abang Amam dan Abang Jiji. Penyelesaian dia reset baru. Jangan tukar bearing tak ada. Reset baru je. Mam. Sebenarnya owner basikal memang dah hin. Oh, patutlah. Berat, kata berat. Ngam tu. Geng Gayo Kucah Hanyai. sangat. Tapi Kucah Hanyai dah main motor sekarang. Dah. Dia dah main berat. Dia buka grup baru. Ayo penat Ayo penat baik. Okey, kita nampak depan ni ada 4 biji Fenhorn Monsoon. Nampak macam colour baru Mam Ni keluaran terbaru lah ni. Yang jenis dah double colour. Baca Amam dulu, Amam dia ada sebiji Fenhorn Monsoon. Tapi itu yang model lama Mam. Model lama. Pakai C-brake. Lama dia pakai C-brake atau wheel brake tu. Yang ni dia dah ada tapak dah siap untuk disc brake-nya caliper. So model baru lah. Semua datang double colour kan. Duit colour lah kita panggil. Bang, macam mana kayuhan kali ni bang? Alhamdulillah, kayuhan memang the best. Memang the best, road pun memang the best untuk kali ni. Kita ada geng-geng kucing. Yes. Inilah dia sahabat-sahabat Kucing Fordis yang setiap tahun pasti turun. Ada lagi. Coming. Yes. Kucing Fordis. Air 100 plus banyak lagi. Siap bawa bendera tu, band tu. Boleh. Adik Dihan kita. Isman mana Isman? Dah dapat tombol. Wah, tombol. Ni semua beratur nak ambil tombol ni, tombol. Okey, collect. Dah ambil dah. Ambil satu lagi. Seorang lagi. Kusangka panas berpanjangan. Rupanya hujan Di pagi hari. Hujan lah. Okey, hujan. Nasib baik hujan turun selepas kita dah habis kayuhan. Betul. So sekarang kita enjoy dulu. Sebab ni rasanya hujan sekejap je. Kan? Sekejap ni. Sekejap je ni. 5 minit. Betul. 5 minit. What we learn. Itu abang projek yang paling
Saya cari juga mana buat bila. Ada. Ada lambat sikit, ada jam tadi lah. Orang kuat, orang penting event mesti ada. Kata saya orang kuat, dia lagi kuat. Semua ke awak pun kuat juga. Abang kita tangan berbalut. Masih datang. Semangat. Support. Semangat RTI. Alhamdulillah. Semangat RTI. Salam Brompton Johor. ROS register. Hari ini abang-abang kita. Oi. Oh, elah kesiannya. Takut basah. Dengan harapan lah. Kita ada Made in London. Saya nak menang nombor ni. Ini memang melekat lah. Walaupun saya kucing malas, saya nak menang. Kalau nak menang dia Jas, aku bagi kau punya sebulan. Wah. Kau rasmi dulu lah. InsyaAllah. Amin. Baru hujan, baru air hujan. Siapakah akan memenangi? Tak tonton basket. Saya nak berjalan kejap lah dengan Uncle. Uncle, jom kita tengok-tengok dulu apa yang ada kat sini, Uncle. Saya tengok kamu, saya pun senang. Tengok kamu, keluarga pun baik. Okey. Anak pun sihat. Terima kasih. Jaga-jaga ya. Okey, Uncle. Siapa kata Putrajaya tak hujan? Hujan. Aku cuma kata Putrajaya tak akan terus lagi. Alamak, stiker baru, faham Modis? Yes, mesti denim. Ya, versi denim. Lah. Cantik ah. Sama konsep. Pakai baju. Thank you. Tongbol batch kedua sampai. Hujan-hujan makan mi sedap ni. Makan terus lah. Tengok abang Lu kita kan. Basikal dia angkat. Makanan dia angkat. Saya bak angkat okey. Bak angkat okey. Oh, king orang. Pergi ke pentas utama sekarang. Collect. Sebelum kita pergi ke pentas utama, kita nak redeem tongbol. Tadi beratur panjang. Sekarang ni hujan tau. Tongbol punya pasal kita beratur. Rugi tak claim. Apa perasaan dapat tongbol bang? Oi, benda free. Dah tukar baju dah. Abang jadi dah tukar baju. Aduh. Itu lebihnya buat bini. Okay, kena set up Okay, dapat tombol. Kita nak pergi tengok kawan-kawan kita dekat sana tu Nak tengok apa yang diorang tengah buat sementara menunggu sesi cabutan bertuah. Sekarang pukul 11 masih hujan lagi. Dahlah, tadi kau dah interview aku, penat aku dah sampai tak ada ayat lagi dah. Saya tengah meronda-ronda bertanya khabar kawan-kawan semua sementara menunggu cabutan bertuah utama. Nak tengok apa dia buat kat sini. Mana tahu nasib nombor naik 313. 8376. 376, saya 313. Selalulah nombor manja tau naik. First prize. Yes. Tapi kan kalau time hujan ni doa insya-Allah dimakbulkan tau. Lagi-lagi macam saya orang musafir. Jauh. Jauh merentas negara lagi. Saya dah berniat kalau sekiranya saya sponsor saya dapat, saya tolak. Saya bagi. Busy lah Abang Syah JB kita. Busy buat konten bang. Kayuhan memang cun. Dia punya tempoh, jarak tempoh cantik. Lepas tu dia punya turun naik bukit. Memang bukit cantik. Apapun PPR, apapun Roger terbaik Bang Lai. Inilah dia koleksi susunan Brompton Gang Type Rider. Cantik tersusun. Lawa lah. Baru betul kan? Baru betul himpun. Ini namanya himpun. Tak adalah bersepah-sepah. Cantik. Semua Brompton Mak, dia punya bontot dia pun seksi lah. Hujan-hujan ni banyakkan doa InsyaAllah. Doa dan hujan dimakbulkan tau. Amin. Hello. Beli apa tu? Kopi. Lapar lah tu hujan. Ya, kita bertanya khabar kawan-kawan kita yang lain. Sementara hujan. Ni dia. Terbaik. Santai. Kayuhan pertama buat saya datang ke sini untuk kayuhan himpunan Mega. Kita bersama dengan geng-geng Brotherhood. Yes. Okey, ni pun geng-geng daripada Kuching Sarawak Ramai kat geng Kuching turun Agi hidup, agi kabar. Alibaba Kuching Sarawak. Jauh datang ni.
Hujan yang turun bagaikan mutiara. Okey, so semua tengah berjalan menuju ke pentas utama. Berjalan ni dalam hujan sambil menolak basikal. Weh, ni tempat ni kalau susun basikal semua cantik. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ya Habibullah, Habibullah. Ya Habibullah. Penghargaan khas kepada yang pertama mendaftar. 28001 all the way from Kuching. Yes. Okey. Hadiah ni sebenarnya bernilai RM626. Ini dia helmet fan. Betul sikit. Ya. Orang pertama yang daftar. Kita nak tengok siapa yang paling ringan. Kecuali tirai kan? Boleh tak kisah? Boleh. Saya nak 5 biji basikal 20 inci. So kita buat pertandingan basikal 16 dan 20 inci. Kita timbang berat. Siapa paling ringan, siapa paling berat. Anda yakin? Okey. 9.46. Oh, ini 6.52 kilo. basikal jenama Java. Java Air 8.62 kilo. 8.62. Cara angkat kau dah tahu dah. 500 gram. 10.2 kilo. Jadi menang dengan margin yang amat besar. Gusto Abang Billy. Kategori 16 inci. Cabar pertama 9.67. 12.35 kilo. 12.35. Dalam K3 Plus 10.12 kilo. Error. Pencabat akhir kita. Ini dia. Kedai kopi dulu-dulu. 9.8 kilo. 9.8 kilo. Dengan beza hanya 20 gram. Kita menghargai sahabat kita daripada BPI yang sanggup kayuh daripada Batu Pahat ke Putrajaya selama 2 hari ya? Sejauh 230 km. Dipersilakan. Dipersilakan. Wakil. Rider Brompton paling gila. Sudah berkayuh beribu-ribu kilometer dan pencapaian terkininya. Finisher longest ride in Malaysia 1000 km. Dan yang diucapkan kepada Muslim Muhammad Ahmad 60. Bukan cara-cara ya. 1000 km dengan basikal kecil. Antara memang gila. 1000 km dalam masa berapa jam? 75 jam. 75 jam dalam masa berapa hari tu? Agak-agak 3 hari ya. 3 hari dia settle 1000 km. Supaya bad experience. Kayuh tontonan dekat kawasan Amerika. Sedih ke? Sedih lah, nampak ular, nampak lembu minta tiba. Nampak ular seram, orang tak sedih. Oh. Next plan bulan depan, Oktober 1500. Oh, astagfirullahaladzim. Kita start daripada memang gila. Ada selalu penggerak, terus Agor Tengah, sampai ke Wakian. Dalam masa? 150 jam. Okey. 50 jam, 1500 km. Kita ada ucapkan selamat berjaya kepada kita. Ada siapa-siapa yang ikut? Ada siapa? Tanya buat lagi ya. Alright, ini dia pemenang bagi kategori best dress lelaki dan wanita. All the way for Kuching, tak pernah miss setiap tahun. Yes. Silakan Kuching dan Team Foundation Brotherhood. Yes. Terima kasih kepada Brotherhood bagi kita kek lapis Sarawak. Apa tagline korang? Agi hidup, agi melawat. Okey, yang ni pula. Okey, tagline. Kayu, agi kayu. Sekali lagi. Agi kayu. Grup yang paling sporting versi Semenanjung. Jeffrey Tan and the gang. Jeffrey Tan and the gang.
satu grup lagi, tak lain tak bukan, saya ingin meniru kepada geng-geng yang pernah bersama dengan saya satu ketika dulu, The Liberties. Cik Din, main sini Cik Din. Jangan nak jual basikal je, main jual diri je tak pentah jap Cik Din. Salah seorang pembekal basikal Brompton second hand. Sebuah basikal kami custom mengeluarkan pembelanjaan sendiri daripada KBL ke Hazrino ke KBL? Hazrino KBL. Sumbangan personal peribadi daripada Bujal dan juga Hazrino ya. Abang Khairi daripada UCC Cyclist dan Azam Taib, Ketua Filang Polis. Naik ke pentas. Ini adalah hasil kita panggil tong-tong. Kita tengok siapakah yang bakal memiliki sebuah basikal trifold custom khas untuk Himpunan Mega Basikal Lipat Kebangsaan. Oh, nak tunjuk pakai iPhone 17 lah tu. Ni orang Singapura ni. 28302. Tanya-tanya Nani daripada Tap Rider Singapura. Daripada Tap Riders, dia bagi kita basikal ni, dia bawa balik basikal custom. Basikal dah pergi ke Singapura. Terima kasih. Happy sangat. Boleh tolong? Hadiah last. Come on lah. Tap Riders bagi kot. Come on, tepuk tangan Tap Riders. Kita jemput sekali je Abang Tua ataupun wakil daripada Tap Rider. Abang Tua dan beberapa kuncu-kuncunya silakan ke pentas. Apa dengan semua boleh? Kita bagi. Inilah dia hasil gabungan mereka semualah, maka kita mendapat sebuah brand Brompton Palace Palace. Marilah kita sama-sama saksikan siapakah yang bakal memiliki hadiah utama sebuah Brompton Palace sumbangan dari Tap Riders. Tarik nombor sekarang. Adakah kita tengok siapa yang kena? Lambat sikit. 2 8 5 3 2. 2 8 5 3 2. Sebelum pijak tanggal nombor dulu. Pijak pandu 28532. Tanya Brono. Okey. Semalam dia telah hantar nasi dagang dan nasi minyak 15 bungkus. Dia sponsor kita orang makan semalam. Hari ni Allah bagi rezeki dekat dia. Semua Brompton. So, tanya. Terima kasih. Ini tahun kedua saya jadi kru untuk Himpunan Mega Basikal Lipat. Yang pertama saya di Pahang dan yang di Putrajaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tap Rider. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih kepada abang sound system kita. Untuk kali keempat, saya masih gagal lagi untuk bawa balik sebarang hadiah sambutan bertuah. Tiada rezeki. Okey, jumpa lagi. Bila nak keluar video tu? Video bila nak keluar ni? Yes. Tak. Tapi ini hari bukti dia mencari konten. Saya nampak depan mata saya. So, okay, sangat berusaha. Jadi kita nantikan para penonton video baru. Kita Himpunan Mega mesti buat all out. Kita dapat hadiah balik tangan tak kosong. Boleh. Balik sejuk. Balik sejuk. Oh, tahniah bang. Okey. Saja je menganjing yang dapat hadiah ni.
Dah lah, beli sendiri je lah. Tiap tahun tunggu basikal. Waduh. Tapi tahun ni macam terlalu rasa macam berharap sangat. Sebab apa tahu? Sebab makan modal. Makan modal. Tapi tak apalah. Janji ada konten lah untuk Game Basikal Lipat punya YouTube. Sebab ramai tanya kan, kenapa dah lama tak ada video. Saya menang hati tau. Okey lah tu. Yang penting 0-1. Ya. Sudah apa hadiah lagi? Jumpa tau, terima kita. Nantilah jumpa lagi. Okey, selamat pulang selamat pulang. Okey. Jumpa tahun depan kalau tak dapat lagi hadiah. Sedih lah. Sedih lah. Sedih lah. Tahun ni tak collect apa-apa lah. Tahun ni tak collect apa-apa. Bye. From pedal to people, Lipatis. Oh, terbaik lah Lipatis. Cantik-cantik. Oh, tu saya? Ya. Okay, terima kasih. Color maintain hijau kuning. Terima kasih himpunan Mega Basikal Lipat kepada semua komiti. Saya menang ini. Payung. Okey, ini sahabat kita. Nama Ahmad Fuad Muhammad. Daripada asal Keluang, stay di pinggiran Putra. Ni sahabat istimewa lah. Subscriber YouTube Game Basikal Lipat. Jumpa lagi. Terima kasih support. Saya tengok satu basikal ni lah. So kita nak minta owner review sikit lah short and sweet sebelum dia balik. Basikal body Jepun bang. Nama pun tak tahu bang, apa nama. Kita tak tahu custom semua bang, apa yang ada. Basikal dari besi, apa tak tahulah, pergi kedai second hand. Baru masuk ni setahun bang. Saya pilih cetak chrome ni kemas and simple lah kalau orang kata tengok. Okay, basikal ni 16 inci bang. Untuk gear set size 56. Ni model Kefan bang. Modal habis dalam lingkungan dalam 5-6 ribu jugalah bang. Sebelum balik, so jom kita ronda bot-bot yang ada. Hari ni dah banyak kosong dah kita tinggal nak kemas ni. Cepatlah, cepat lagi masa 10 minit. Okey, sebelah rodeling kita ada Pedal Troopers. Yeay, sahabat kita Firman Boy. Macam kita ni untuk aksesori basikal lah, macam cap, macam jersey. InsyaAllah nanti kita akan buat celana juga bang, seluar. Terus sekarang kita ada produk baru nih bang. Kita punya brand baru, nama dia Tula bang. Dia boleh guna untuk macam-macam sport gitu. Ini untuk all sport bang. Di sana dipakai untuk larian, untuk pickleball untuk semua sport lah, segala macam sport lah gitu. Karena dia ini compression bang. Kita akan mendunia insyaallah. Mohon sokongan dari kawan-kawan semua di Malaysia. Our run di city, especially contribution from our side to Kuala Lumpur specifically. Jadi terima kasih Kuala Lumpur sudah membesarkan kami. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk Malaysia, specifically untuk Kuala Lumpur. Okay, so mana-mana yang tak berkesempatan nak shopping di Pedal Troopers hari ni, korang boleh pergi ke Instagram Pedal Trooper. Yes, sekarang ni semua di hujung jari sahaja. Jom kita tengok booth lain. Tapi sebelum tu korang jangan lupa subscribe YouTube Firman. Firman buat podcast. Saya tadi yang saya pakai topi Pedal Troopers tadi tu, tu Firman bagi juga tau. Masa yang edisi 1 kat KL tu. Terima kasih banyak ya. Tak dapat lucky draw. Dapat oleh-oleh dari Pedal Troopers. Nak nangis saya. Rezeki anak soleh bro. Rezeki anak soleh. Oh ya Allah, rezeki Alia. Alhamdulillah. Okay, semoga Pedal Troopers maju jaya. Okay. Apa lagi bro? Gogo Bike dah tutup kedai. Semalam hari Sabtu kita datang, Gogo Bike nak kemas. Ini saya datang, tak kemas lagi. Saya rasa kan Game Basikal Lipat kena pergi kedai dia buat special episode. Tapi saya memang dah ada plan, saya nak pergi Gogo Bike, saya nak review kedai dia. So tunggu video ni habis baru kita pergi ke Gogo Bike, okey? Epic untuk awak. Epic. Makan. Okey. Alright, Jas. Okey bang. Thank you. Okay. Terbaik.
Geng-geng Lipati masih ada lagi. Tak puas main hujan Putrajaya. Okey, untuk pengetahuan geng-geng basikal lipat semua yang datang hari ni, backdrop yang tempat korang ambil gambar tu, itu sponsor printing daripada signboard Johor. Ni dia. Okey dia yang kita ambil gambar ramai ke depan tu, cantik tu. Ni printing dia. Design daripada tim Himpunan Mega Basikal Lipat itu sendiri ya. Jauh tu print daripada Johor sampai ke Putrajaya. Kita support. Support babe. Baik. Okey, Ilham kasih. Semalam kita dah review kedai ni. So korang boleh pergi ke Facebook Kak Izan kalau nak shopping. Sebelum balik kena jumpa dengan tuan tanah. Saya sebut Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, ada China dan juga Taiwan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan padu anda. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di HMBLK 5.0. Terima kasih semua. Anak pasal mati dari korang. So walaupun kami berdua pulang dengan tangan kosong, tapi Alhamdulillah yang penting kita dapat jumpa kawan-kawan yang lama tak jumpa dari seluruh, sekarang bukan kebangsaan ni orang dah kata seluruh ASEAN. ASEAN tau. Akhir kata daripada Lydia, marilah kita pulang. Anak pun dah menunggu. Last sekali, ada jiwa pasti sampai. Ada jiwa pasti sampai.